Hai, apa khabar semua? Saya Dr. Loh, seorang pakar kanak-kanak dari Hospital Pantai, Batu Pahat. Penyakit campak masih ada di Malaysia dan ia boleh menjadi serius. Baru-baru ini, saya merawat beberapa pesakit yang dijangkiti oleh penyakit campak. Yang menyedihkan saya, ada seorang pesakit baru berumur setahun. Bersyukur selepas mendapatkan rawatan di ward, pesakit saya sembuh dan dapat discharge dengan baiknya. Penyakit campak atau dalam bahasa Mandarin ia dipanggil Te-po-ma-cen adalah disebabkan sejenis virus yang senang berjangkit. Tempoh incubation period untuk penyakit campak biasanya dalam 7 sampai 14 hari tanpa tanda-tandanya. Ramai yang tidak tahu, pesakit yang dijangkiti oleh penyakit campak ni dah boleh merebak kepada orang lain sebelum 4 hari ruamnya muncul sehingga 4 hari selepas ruamnya muncul. Tanda-tanda awal untuk campak anda perlu ingat 3 C. C pertama, cough, iaitu batuk. C kedua, coryza, iaitu sesama. Dan C ketiga ialah conjunctivitis, iaitu mata merah. Dan dengan pastinya anda akan demam yang sangat tinggi. Ruam campak akan muncul selepas 3 sampai 5 hari selepas demam dan ia bermula daripada bahagian kepala dan merebak ke bahagian badan, termasuknya tangan, kaki, lengan semua. Malah pesakit akan mengalami demam yang sangat tinggi semasa ruamnya muncul. Kita jangan ambil ringan dengan penyakit campak kerana ia boleh membawa kepada beberapa komplikasi. Pertama, pneumonia, iaitu jangkitan kuman dekat paru-paru. Kedua, jangkitan ke telinga, menyebabkan masalah pendengaran. Ketiga, jangkitan di mata, menyebabkan masalah penglihatan. Keempat, jangkitan itu akan menyebabkan keradangan otak, menyebabkan namanya panggil encephalitis, iaitu boleh menyebabkan seorang kanak-kanak mendapat sawan dan kerosakan di bahagian otak kekal untuk masa depannya. Penyakit campak ini ia boleh merebak melalui batuk, bersin dan di udara. Malah virus ini dia boleh kekal di udara dalam beberapa jam. Penyakit campak ini boleh dicegah dengan vaksin. Dan vaksin ini sudah termasuk dalam jadual imunisasi negara. Lindungi anda. Jangan tunggu